Hey, what's up guys? So, siapa kat sini peminat tempe? Hari ni kita nak buat tempe goreng crispy. Kruk-kruk bunyi dia boleh cicah dengan sambal kicap pedas ni. Sangatlah sedap. So, korang ambil 6 ulas, belum lagi. Ambil tempe dulu. Tempe, kita potong dua, ada potong nipis-nipis. Lagi nipis, lagi crispy lah. Baru ambil 6 ulas bawang putih, 1 sudu biji ketumbar, separuh cube pati ayam, separuh biji bawang merah. Anda tambahkan gula lebih kurang 1 sudu kecil. And tambahkan garam dengan ajinomoto, and tambahkan white pepper, and letakkan 1 sudu tepung jagung. Lepas tu tambahkan air. Air jangan banyak sangat sebab kita punya perapan ni dia tak cair sangat, tak pekat sangat lah. Lebih kurang macam ni rupa dia. Ambil tempe tadi, celup kat dalam, lepas tu boleh angkat and goreng dalam minyak panas. So perapan kita tu dah ada rasa masing-masing balance dah. So just nice. Bila dah nak garing, korang masukkan bawang putih yang belum dikupas, and boleh angkat sekali bila dah masak semuanya lah, and sedia untuk dihidang. Tapi belum lagi kita nak buat dia punya sambal kicap pula. Senang je. Korang blendkan kicap manis, cili padi dengan bawang putih sampai lumat, and sekarang dah boleh serve. Dengar tak bunyi dia tu, kruk-kruk, cicah dengan sambal kicap pedas sangat sedap. Biasa orang makan benda ni waktu petang. Tapi bulan puasa janganlah dik. Puasa dulu, malam nanti baru buat. Okay? So korang boleh try dekat rumah. Selamat mencuba. Hey, what's up guys? So hari ni kita nak buat simple-simple je. Kita buat kuih tiaw kerang. Bagi yang simple sikit lah kali ni. Cara dia senang je. Korang ambil 1 paket kuih tiaw, lerai-leraikan dia, and tambahkan 1 sudu kicap caramel dengan 1 sudu kicap manis, and also minyak sikit, gaul-gaul. Pergi kat supermarket bahagian kicap, kicap caramel ada kat situ. Lepas tu korang ambil kuih tiaw tadi, goreng sekejap dalam kuali, bagi dia meresap kicap tu masuk dalam kuih tiaw, bagi lagi cantik lah. Goreng sekejap, jangan lama sangat. Okay, lepas tu tumis 1 biji bawang merah dengan 3 ulas bawang putih, tambahkan 1 sudu cili kisar, lepas tu masukkan fish ball and also kerang. Kalau tak jumpa kerang, gantilah udang atau ayam, tapi jadi nama dia lain sikit nantilah. Okay, masukkan kuih yang kita dah goreng tadi, tambahkan sos tiram sikit dengan kicap manis sikit lagi. Lepas tu tolak tepi semua, and then kita akan masukkan bahan seterusnya, iaitu 1 biji telur. Telur tu pun sama, kena jadikan dia scramble. Lepas tu kita gaul bagi cantik, baru kita adjust dia punya seasoning kalau perlu, and tambahkan daun kucai dengan toge. Yang ni kontroversi sikit. Ada orang tak suka toge. Awas, toge sedap kau tahu tak? Kunyah macam tu sedap, buat salad pun sedap. Tak ada lagu dah je. Okay, lepas tu kita boleh letakkan kita punya kuih tiaw, and hidangkan bersama dengan cili jeruk ataupun cili potong yang dengan kicap tu pun sedap juga, and sedia untuk dihidang. Dengar tak bunyi dia? Dahsyat kan? Buat geleng kepala, tapi memang sedap. Okay, so boleh try kat rumah. Selamat mencuba.